maknanya kopeh sangat solat kita. Lepas tu kita tengok pula benda-benda yang menyebabkan maknanya dipotong banyak markah daripada ibadat-ibadat kita. Nah, ada satulah perkara yang sangat merugikan kita. Hak ni turun wal asri, demi masa hak ni ramainya manusia berada dalam kerugian. Masalahnya bukan sokang tu salah, tapi cara ahli sokang tu salah. Nak berlari dia telanjang gitu, pakai luar kecil 100 meter. Masa masuk ke dalam balapan tu dia pakai seluar panjang, track shoe. Siapa dekat balapan nak start tu dia pecah seluar. Masa tu power. Nampak? Dah kira 100 meter ke 400 meter ke 200 meter, 1500, 3000 meter, 40000 meter berganti-ganti, tak ada kira. Masuk molek pakai luar panjang, sampai dalam ni jadi telanjang. Yang Nabi kata kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun. Mereka ni pakai pakaian tapi telanjang. Bila dia pakai gitu, dia menyebabkan orang terpandang-pandang. Memang sungguh. Kalau tengok-tengok cerita lain tu kau pasal apa? Seksi. Seksi ni asalnya bahasa Melayu, seksa. Orang putih tak kerti naik je jadi seksi. Mana seksanya mata tengok. Bolehnya buang seluar, bukan buang seluar, buang seluar tu dah. Nabi kata siapa yang menjatuhkan pakaian ni di khalayak ramai, dia zulmah yaumul qiyamah. Dia gelap di padang mahsyar. Kita hak tukang tengok, beres selalu. Tosa kata mak rempik tu imam. Beres. Nampak tak? Tapi bukan tu imam di sini lah. Belah-belah jeli ni. Ada mari? Bukan juga. Kamera Highland. Jadi masalahnya bila manusia ni laki-laki, memang makanan dia perempuan. Faham? Sama ada dia makan dengan mata dia, dia makan dengan tangan dia, dia makan dengan pendengaran dia. Makan dengan telinga perempuan ni maknanya asyik mendengar nyanyian wanita. Makan dengan mata ni, mata duk sedap tengok. Kalau dia berlari pakai baju kurung, dia tahan kira. Pakai spender kecil. Nampak? Kalau Astro tu dia boleh pilih pula. Dia ada 10 channel tu baik. Nampak? Boleh pilih. Hak tengah lari, hak main bowling, akak berat, taekwondo, perahu layar, kolam renang. Nak ambil hak mana? Nampak? Kolam renang boh. Nampak? Kolam renang. Dah kira mu ustaz ke, mu tu imam ke, tok bila ke, jeng. Tak boleh, dia tak boleh kalau kau puang ni. Depan kat ramai ni kita boleh buat warak Melaka, buat warak. Tak? Balik garang, nampak tak? Ini masalah. Jadi pahala kita hak sikit dah. Solat kita tidak macam salafus saleh. Tiba-tiba kita pergi tengok pula yang disebut dalam satu hadis, man mala ainahu minan haram mala Allahu ainahu min jamri jahannam au kama qala. Barang siapa yang membuka matanya lalu melihat benda yang diharamkan oleh Allah, maka di akhirat nanti Allah akan sumbat dua matanya penuh dengan bara api neraka. Allah panah bara api neraka. Disebut dalam hadis yang lain, bara api neraka ni 70 kali ganda lebih sejuk daripada api dunia ni. Ada hadis yang lain pula kata, jikalau ahli neraka yang sedang meminta tolong kepanasan diazab dalam api neraka dipindahkan ke dalam api dunia, maka akan tidur dan menari-narilah bergembira ahli neraka kerana sejuknya api dunia ni. Dan kan kita api dunia panas dah. Kita bayang Allah masukkan api neraka dalam mata kita. Tak usah api neraka, kita teh obat nyamuk balik garang. Sekali seorang dah. Balik garang ambil obat nyamuk, buka mata, suruh bini kita cocoh. Jangan lama, 5 saat. Memang esok pakai spek hitam. Badi buta mata kita.
Maka itulah maknanya, dah lah maknanya azab tu sengsara, tapi pahala kita bila kita bertemu dengan Allah terhakih banyak. Ya, jadi bukan Islam ni anti sokang ni, tidak. Tapi cara sokang tu sebahagian daripada pertandingan, memang jelas sangat mana haram mendedahkan aurat. Ada sokang yang jenis menutup aurat. Ada tak sokang tutup aurat Olimpik? Ada tak tutup aurat? Sokang dia tutup aurat. Lawan pedang. Molek-molek ada. Tutup habis siap dengan pakai purdah. Tak? Lepas tu snooker. Snooker molek dengan pakai baju kok comel lah teh. Molek-molek ada. Jadi gitulah, jaga-jagalah. Sebab sama-sama kita ni kena potong. Kiri kanan kita ni ada tukang tulis, ada tukang potong. Jadi potong, hari kita bertemu dengan Allah, kita tanya, dah mana terawih? Kan kita terawih gitu kan? Mereka kata dah betul, dah mu terawih. Tapi lepas mu terawih mu tak ingat gitu. Terjun papang anja. Nampak tak? Gitu pula. Potong mereka. Tu imam pula kata, saya nak malang sehari tak mi 20 rakaat dah. Main lapang saya 20. Masuk dengan witir 23. Mana lapar tak ada skepeng Mereka kata betul dah, tapi kan masa balik itu tu imam tak tengok dengan bini tu imam renang berirama. Renang berirama jahat sekali, punggung naik ke atas air. Faham tak? Bawa pakai serbang, jatuh serbang. Jangan main kau puang. Batu aurat ni iaitulah maharuma, apa benda ni, ru'yatuhu, benda yang haram kita lihat. Bukan haram tu untuk semua orang, haram kita lihat. Lepas tu dia kata natang dia ada aurat, kita ada aurat. Sebab aurat juga bermakna ma yajibu satruhu, perkara atau anggota yang wajib tutup. Maka lembu wajib tutup aurat. Tak ada apa pada masyarakat kita tengok ramanya lembu. Mana lembu ramah nak masuk neraka? Lembu kata tak tutup aurat. Tak ada. Lembu tak wajib tutup aurat.